foto. Nak ke kakak? Beli kak. Terima kasih. Siapa lagi yang tak bayar ni? Kedai tu dah. Dah. Kedai depan tu lah belum. Jom balik. Hello. Awak belum bayar lagi duit bulanan ni. Wak Rama, saya ni peniaga kecil. Pendapatan saya pun tidak menentu. Boleh tak saya bayar sedikit demi sedikit? Sedikit demi sedikit? Tak ada kompromi. Kamu kena bayar bulan ini juga. Kalau tidak, lesen kamu akan digantung. Saya dah cuba untuk bayar pada masa tepat. Tapi sekarang saya dalam susah. Boleh. Tapi dengan cara. Kenapa dengan mak aku tu? Apa yang terjadi? Mak. Kenapa? Apa yang terjadi tadi, Mak? Kenapa puan tu marah kat mak tadi? Bukan apa, Aina. Tadi ada pegawai datang. Aina, kadang-kadang ada juga pegawai yang amanah tapi lupakan tanggungjawab mereka dan lebih pentingkan duit. Ada juga je orang yang macam tu, Mak. Kita tak boleh terus berdiam macam ni, Azlina. Ini soal maruah kamu dan keluarga kamu. Saya takut turun suara. Nanti kami yang susah. Kalau kita tak lawan ketidakadilan ni, siapa lagi? Sabar ya. Sabar tau. Sabar, okey? Kenapa banyak kes tergedala dan aduan hilang begitu saja? Ini tidak boleh terima, Nuraini. Ada perkara yang sukar untuk saya dan rakan-rakan laporkan, Tuan Hakim. Tapi ramai takut akibat tekanan. Kita harus betulkan keadaan ni. Rakyat memerlukan keadilan, bukan penindasan. Baik, Tuan. Rama, kamu sedar tak kamu telah khianati amanah rakyat dan institusi sekitar? Ini realiti dunia, Encik Hakim. Kuasa boleh dijual beli. Pasal tu amanah, bukan harta peribadi yang boleh diperjualbelikan sesuka hati. Kamu jangan kacau urusan saya kalau kamu sayang dengan keselamatan kamu. Saya berdiri untuk kebenaran, bukan takutkan ancaman kamu. Puan Azlina, boleh saya membuat sekejap? Puan tahu kan video Puan tengah viral dekat laman sosial tentang ada seorang pegawai ni dia peras ukut Puan dengan meminta rasuah. Betul ke Puan? Betul. Adakah Puan takut untuk bercakap tentang isu ini? Memang takut. Kalau kita tidak bersuara, ketidakadilan ini akan terus jalan. Okay, terima kasih Puan kerana menyuarakan tentang isu ini demi kebaikan bersama dan keadilan. Assalamualaikum. Boleh saya masuk? So, Puan. Saya tidak boleh lagi menutupi mata. Ini adalah bukti Puan Ramah membuat rasuah. terima kasih Amira. Ini langkah pertama yang penting untuk perubahan. Maaf mengganggu Puan. Ini laporan kepada Puan Amira berkaitan dengan penerimaan rasuah iaitu Puan Rahmah. Okey, baik. Kalau macam tu, saya akan terus ambil tindakan tegas kepada Puan Rahmah. Terima kasih Puan. Sedapnya makanan tadi. Sedap. Rasa macam nak makan lagi.
Gila, betul ke tak? Mungkin lah kan? Ada sebuli kan? Ada kat kamar belakang tu. Dah Assalamualaikum Puan Rahmah. Waalaikumsalam. Awak tahu kan apa yang awak dah buat? Apa yang saya dah buat? Untuk pengetahuan awak digantung tugas sementara siasatan dijalankan kerana aktiviti rasuah awak. Saya akui, saya telah lupa tanggungjawab sebenar saya sebagai penjawat awal. Kami berhikmat untuk rakyat, bukan kepentingan diri sendiri. Tolak rasuah. Tolak rasuah. Tolak rasuah. Tolak rasuah. Tolak rasuah. Tolak rasuah. Kesimpulannya, jelaslah bahawa rasuah membawa